Dalam era digital hari ini, keputusan penting boleh dibuat hanya melalui satu mesej. Namun, satu mesej yang salah boleh membawa kepada jenayah. Amanah adalah tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan jujur dan telus. Tetapi, apabila amanah disalahgunakan, ia menjadi penyelewangan wang awam, iaitu satu kesalahan serius di sisi undang-undang. Inilah kisah satu mesej 1000 kesalahan. Awak sedar tak itu salah guna wang awam? Relax lah, semua orang buat macam ni. Itu amanah rakyat. Kalau disesat, hukum berat. Kita menerima laporan tentang cadangan menggunakan dana tidak mengikut kelulusan. Dana ini sepatutnya digunakan untuk projek komuniti, bukan untuk tujuan lain. Betul. Kalau macam tu, komuniti kami bergantung pada dana tu sendiri. Tapi kalau diseleweng, projek kami tak akan berjalan dan ia akan terbengkalai. Perbuatan ini merupakan penyalahgunaan dana awam dan pecah amanah. Di bawah Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694, Seksyen 23, salah gunaan jawatan untuk kepentingan peribadi boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda. Selain itu, Kanun Keseksaan Seksyen 409 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan pecah amanah oleh penjawat awam. Undang-undang tidak akan kompromi dengan mereka yang mengkhianati amanah. Amanah adalah tanggungjawab. Satu mesej yang salah boleh membawa pada Integriti bermula dengan pilihan kita. Penyalahgunaan dana awam adalah satu jenayah di Malaysia. Laporkan salah laku penyelewengan di SPRM melalui www.sprm.gov.my.